kan. Contoh anak kita kan perempuan kan. Dia balik pukul 12 malam. Lepas tu laki ni hantar dia balik. Laki ni. Abi cakap apa dengan laki ni? Hantar anak kita balik. Abi cakap apa dengan dia? Pukul 12 malam. Abi akan dia sampai, Abi kata, "Hai, selamat malam. Terima kasih hantar anak saya balik. Hati-hati balik. Elok-elok balik tu." Apa yang selamat hai pula? Dia baru buka pintu dah rembat dia. Tak payah hai. Selamat malam tak payah. Tak perlu. Yelah, kalau dia balik lewat ke apa sebab jalan jam. Apa sal? Kenapa nak kisah jalan jam ke apa ke? Kisah dia hantar anak kita perempuan pukul 12 malam. Anak kita kenapa nak kena keluar dengan lelaki pukul 12 malam? Mungkin ada sebab dia balik lama. Sebab apa? Sebab apa? Tak ada sebab lain. Mungkin. Tak ada mungkin. Dia hantar je kau bantai dia terus kat depan rumah. Ya okey lah. Abi cubalah buat. Abi cuba. Kenapa hantar balik lambat? Kenapa? Ni tak payah. Ni tak terus. Ya, benda macam ni pun nak kena ajar. Memang aku malas. Ya. Tak payah. Benda kecil je balik. Janji dia balik.